Seorang pemimpin akar umbi PAS Zaharuddin Mohamad menyokong pelantikan Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mukhtar sebagai Ketua Pembangkang mewakili Perikatan Nasional PN di Parlimen. Zaharuddin menegaskan pelantikan itu penting bagi memastikan keselarasan gerak kerja parti dalam blok pembangkang. Namun menegaskan Ahmad Samsuri bukan calon Perdana Menteri. Beliau turut mencadangkan nama lain bagi jawatan Perdana Menteri dari PAS iaitu Tuan Ibrahim Tuan Man atau Idris Ahmad. Menurut Zaharuddin, meskipun Ahmad Samsuri berperanan sebagai Ketua Pembangkang, pentadbiran negara tetap memerlukan calon PM yang lebih berpengalaman dalam kepimpinan nasional. Beliau juga menekankan bahawa pemilihan Ketua Pembangkang sepatutnya tidak menjejaskan strategik dan prestasi PN dalam pilihan raya akan datang. Ahmad Samsuri telah dilantik secara rasmi sebagai pengerusi PN pada 22 Februari lalu dan jawatan Ketua Pembangkang akan diwakili pemimpin PAS. Zaharuddin berharap ahli Parlimen PN dapat memilih sama ada Ahmad Samsuri atau Taqiyuddin Hassan sebagai Ketua Pembangkang. Beliau menegaskan lagi bahawa calon Perdana Menteri dari PAS tetap kekal dengan pilihan Mursyidul Am demi kepentingan parti dan negara.